Pelajar sekolah dan OKU boleh naik KTM komuter free je dengan PAS My Rail Life. Budak umur 4 hingga 6 tahun pun dapat tau. Kalau anda guna laluan KTM komuter Lembah Kelang, KTM komuter Utara dan shuttle timuran laluan Gemas Tumpat, anda layak mohon PAS ni asalkan anda warga negara Malaysia, kanak-kanak 4 hingga 6 tahun, pelajar sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6, pelajar sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 6 atau OKU yang berdaftar dengan JKM. Mohon je PAS ni sama ada dekat kaunter tiket stesen perkhidmatan komuter dan stesen perkhidmatan shuttle timuran, atau mohon online dekat website KTMB Kids Style di online.ktmb.com.my, atau dekat mesin kios tiket untuk kanak-kanak bawah 6 tahun sahaja start 15 Januari 2026. Pastikan anda bawa dokumen pengenalan diri macam sijil lahir, MyKid atau MyCard, sijil pengesahan pelajar daripada pihak sekolah untuk pelajar tingkatan 6 sahaja dan kad OKU JKM untuk pemohon OKU. Share dan repost video ni dekat kenalan OKU anda dan yang ada anak pergi sekolah naik KTM komuter setiap hari. Follow Center.my untuk info best macam ni setiap hari.